Okey. Now, berkenaan dengan isu ini, tuan-tuan, saya pernah kata bahawa dia Menteri KDN. Okey. Saifuddin ni Menteri KDN. Maklumat itu ada, terutama berkaitan dengan REE. Saya dulu kata, saya antara orang yang dipanggil untuk turun ke Kedah masa PRN, berkempen hentam hentam Sanusi isu REE ni, isu Maris dan isu REE. Saya tak nak pergi Kedah masa itu tau. Saya pergi negeri lain kecuali Kedah. Kedah saya tak nak pergi. Tak apa, kita akan bayar kau untuk kau isut. Saya kata tak apalah, kau bagilah orang lain duit tu. Ribu-ribu ni tak apalah, bagi orang lain. Saya tak perlukan. Sebab saya ada masalah, tuan-tuan. Yang pertama masalah saya, pada masa itu, Saifuddin adalah Menteri KDN. Itu masalah saya. Dia Menteri KDN. Kalau dia Menteri KDN, kenapa perlu dia pergi sekeliling buat apa orang kata, buat siaran raya, buat tour, buat pergi ceramah satu tempat ke satu tempat untuk bagi tahu Sanusi ni mencuri. Dia Menteri KDN, kalau Sanusi itu betul-betul menyalahi undang-undang dalam REE dengan Maris, kenapa tak tangkap? That was my question. Dan soalan saya pada masa itu, kenapa tak tangkap dia Sanusi pada masa itu? Kenapa dibiarkan? So, adalah someone begitu saya, tak apa lepas PRN ni akan kena tangkap. Saya pelik, kenapa lepas PRN? So, saya cakap, tak apalah, korang teruskanlah. Saya komen sikit-sikit lah, saya tahulah REE macam ni. Dia ada masalah dengan REE, dia ada masalah daripada mendapatkan lesen, itu je. Tapi lain daripada itu, saya tak nak terlibat, saya kata. Tak, dia Menteri KDN, tuan-tuan. Menteri KDN, takkan maklumat, tak ada data. KDN, Kementerian Dalam Negeri. Polis bawah dia, Immigration bawah dia. Apa orang kata, ada lagi agensi-agensi, yalah dua ni agensi besar lah, bawah dia, tuan-tuan. Takkanlah benda itu dia tak boleh nak dapatkan maklumat. So, lepas PRN, kalah tinggal dua negeri saja, dua don saja, terus senyap. Terus tak berbunyi. Lepas tu kena dakwa. Sekarang ni kena dakwa, kena saman. Kalah 670,000.